Waris tak mau tanggung hutang si mati tiada harta untuk dibayar. Dengar baik-baik. Jika si mati ada meninggalkan harta, wajib guna harta si mati bayar hutang. Waris tiada ada hak untuk menghalang. Kerana banyak berlaku dalam masyarakat, dia tak mau ambil duit ayah dia buat bayar hutang orang 10,000. Kerana apa? Otak dia nak bagi piti tu. Faham? Dengar baik-baik. Waris tidak ada hak bila ayah meninggalkan harta. Tak ada hak. Melainkan selepas 2 laluan baru ada hak. Lepas ayah mati tak ada hak waris. Kenapa? Jadi hak Allah. Ayah tinggal piti 100,000 mati, harta automatik hak Allah. Lepas tu nak jadi hak waris, 2 benda kena buat. Pertama, bayar hutang agama. Gi haji dah lagi? Tak gi lagi. Haji dang gi dah. Nak hari gi, pagi petang tu dah watak. Dah haji kat Mekah, dah gi lagi. Ada hutang berapa biji? 100,000. 100,000. Ambil 4,000 badal haji. Wajib ambil. Nampak? Anak semua kata, aku dah halal. Pikul anak teruk lah bagi. Nah, kerana dia tak ada hak. Kerana itu hak Allah, wajib ambil. Tak ambil, berdosa. Faham lagi? Yang kedua, bayar hutang manusia. Nampak? Bayar hutang manusia. Hutang kedai rucik, dia rucik kata tak ada hutang, dia beras ambil sekapik, ayah ada ambil yoyo itu tak bayar. Faham? Jadi 43 riyal. Faham? Dia bayar hutang. Baki 2 perkara sudah buat, bayar hutang Allah, bayar hutang manusia, baru jadi hak waris. Faham lagi? Jadi kalau mayat itu ada hutang, wajib ambil duit si mati, bayar hutang. Tetapi dalam soalan, mayat tidak tinggal harta. Faham lagi? Tak ada tinggal benda. Bahkan meninggalkan hutang pula dah. Hutang orang RM100 tak bayar. Faham lagi? Maka sunat waris bayar dengan harta waris, bukan wajib. Okey, ingat lagi ya? Sunat kita anak tak? Orang kata ayah ada hutang 1 riyal, 1,000 ke? Kita korban, panggil sedekah untuk arwah ayah kita, supaya aman dia di akhirat nanti. Nampak? Faham? Sunat kita jelaskan. Soalan seterusnya.